saya ni dah nak pencen, tak perlulah simpan emas. Ramai yang fikir macam tu. Tapi sebenarnya, bila kita makin hampir nak pencen, itulah waktu paling penting untuk kita jaga simpanan. Sebab selepas kita pencen, kita dah tak ada gaji tetap. Apa yang kita ada hanyalah simpanan yang kita kumpul sebelum ini. Jadi, persoalannya, simpanan itu cukup kuat ke untuk bertahan lama? Kalau simpanan dalam bentuk duit saja, nilainya makin lama makin susut. Barang makin mahal, kos hidup makin meningkat, tapi nilai duit kita tetap sama. Sebab itu emas penting bukan untuk kita jadi kaya, tapi untuk lindungi nilai simpanan kita. Contohnya, bila ada keperluan, kos kesihatan, kecemasan ataupun nak bantu anak cucu, emas mudah untuk dicairkan. Kita boleh jual sedikit demi sedikit ikut keperluan, tanpa perlu habiskan semua simpanan. Dan satu lagi, emas bantu kita kekalkan kuasa beli. Apa yang kita mampu hari ini, insya-Allah masih boleh kita pertahankan pada masa akan datang. Jadi, bila nak pencen, bukan tak perlu simpan emas. Tapi, lebih perlu ada simpanan yang stabil dan tahan nilai. Tak perlu banyak, mulakan dengan apa yang tuan-puan mampu. Sebab, matlamat kita bukan lagi nak kejar kekayaan, tapi nak jaga ketenangan hidup. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas dengan cara yang betul, boleh rujuk pin video di profil saya untuk langkah mudah mulakan simpanan emas pertama. Saya akan bantu bimbing tuan-puan sebaiknya.